Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Bersama cikgu lagi, Cikgu Husna untuk sambungan bagi topik kita iaitu misi kemanusiaan sejagat. Baik, sebelum itu, kamu sudah pun belajar bersama dengan Cikgu Aisyah pada video sebelumnya tentang cara membacakan berita dengan betul. Betul tak? Ya, jadi pada video kali ini kita akan adakan satu aktiviti iaitu mendemonstrasikan cara bacaan berita dengan betul. Jadi, jom ikut cikgu baca berita dengan betul sama-sama. Sebelum kita mulakan demonstrasi kita, tajuk berita kita iaitu Gempa Bumi di Myanmar, Malaysia hantar pasukan bantu, misi kemanusiaan, pengurusan bencana. Baiklah, cikgu akan mulakan baca berita sekarang. Kuala Lumpur. Malaysia akan menghantar pasukan di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara NACMA ke Yangon, Myanmar untuk menjalani misi bantuan kemanusiaan dan pengurusan bencana susulan gempa bumi dengan magnitud 7.7 yang menggegarkan negara itu semalam. Kementerian Luar melalui kenyataan berkata, pasukan dijangka membabitkan 40 anggota itu dijadual berlepas pagi esok dengan tumpuan kepada kawasan keutamaan yang dikenal pasti dalam penilaian awal bagi memastikan bantuan Malaysia disalurkan secara tepat, relevan dan responsif terhadap keadaan semasa. Dalam misi ini, pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan secara menyeluruh. Antara bantuan yang diberikan termasuklah pemberian bekalan makanan harian dan air bersih untuk memastikan kelangsungan hidup penduduk, penyediaan rawatan perubatan bagi mereka yang cedera dan sakit, serta pembinaan tempat perlindungan sementara bagi mereka yang kehilangan rumah. Selain itu, bantuan juga merangkumi pengagihan pakaian dan kit kebersihan diri bagi menjaga kesihatan dan kebersihan peribadi di samping sokongan psikososial seperti kaunseling untuk mangsa yang mengalami trauma. Tidak ketinggalan, beberapa program pendidikan sementara turut dijalankan untuk kanak-kanak yang terjejas bagi membina semula kehidupan mereka. Menurut jurucakap misi tersebut, keutamaan utama adalah untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan semangat mangsa serta memastikan keperluan asas mereka tidak terabad. Beliau turut menekankan bahawa misi ini ialah bukti bahawa nilai kemanusiaan masih utuh sekaligus menunjukkan bahawa semangat kerjasama global mampu membawa harapan kepada mereka yang menderita. Baik, selesai sudah cikgu baca berita sebentar tadi. Saya yakin pasti ada murid-murid cikgu kan yang ikut cara cikgu baca berita. Syabas cikgu ucapkan kepada kamu. Sebelum itu, saya akan beritahu kamu bahagian mana yang kena baca berita, tekankan nada di mana, cara lenggoknya di mana, betul? Seperti Cikgu Aisyah sudah terangkan sebentar tadi. Baik murid-murid cikgu yang cikgu kasih sekalian. Perasan tak, sebelum kita nak baca berita, ada perkataan Kuala Lumpur di situ, iaitu nama tempat kan? Seperti yang kamu tahu pada video sebelumnya, apabila kita lihat nama tempat, kita perlu memberikan sedikit penegasan di mana perlu perlahan, jelas. Cikgu akan berikan contoh. Contohnya begini ya. Kuala Lumpur. Nampak tak? Kita jangan Kuala Lumpur. Itu kalut sangat kan? Kita Kuala Lumpur. Dengan nada yang tegas, kita nak tegaskan bahawa tempat tersebut. Seterusnya, nada serius sedikit di mana kita perlu memberikan penekanan kepada misi bantuan kemanusiaan. Kenapa kena bagi penekanan, kena bagi nada serius kan? Sebab apa? Sebab kita punya berita sebenarnya tentang misi bantuan kemanusiaan. Jadi pendengar, penonton dia akan tahu, isunya tentang misi bantuan kemanusiaan. Baik, seterusnya. Kementerian Luar melalui kenyataan berkata, kita perlu lancar dan seperti mana kita tahu, ada koma, perlu jeda. Jeda tu maksudnya berhenti sekejap. Contoh cikgu baca semula. Kementerian Luar melalui kenyataan berkata, faham tak? Kita rehat sekejap dan kita sambung. Pasukan dijangka membabitkan. Baik, seterusnya.
Perasan tak? Di bawah bahagian petikan berita sebentar tadi, ada kita ceritakan bentuk-bentuk bantuan yang telah disalurkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Jadi apabila kita sebut tentang bantuan, bantuan itu perlulah kita letakkan nada prihatin. Kan? Jadi contoh macam ni, cikgu baca kat kamu. Antara bantuan yang diberikan. Antara bantuan, itu macam kita tak letak nada di situ, tak sesuai lah dengan penyampaian berita kita. Baik, seterusnya adalah nada bentuk. Perasan tak tadi bila cikgu baca waktu demonstrasi, dekat nilai kemanusiaan cikgu tekankan kan? Sebab apa? Ia sebenarnya ingin menunjukkan ataupun memberikan gambaran ataupun ni kepada penonton bahawa kita menekankan semangat untuk nilai kemanusiaan tersebut. Jadi murid-murid, di sini saja penerangan cikgu dan cikgu mengucapkan tahniah kepada murid-murid yang berjaya mengikuti aktiviti pertama kita iaitu bersama-sama dengan cikgu membaca berita. Selesai satu perkara. Sekarang ini kita akan pergi ke video seterusnya untuk mengkaji apakah bentuk-bentuk bantuan kemanusiaan yang terdapat dalam petikan tersebut. Jom kita saksikan bersama-sama.